Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my channel. Okay guys, so apa khabar semua fans-fans Ilham Noh? Ilham Noh paling tersayang sekali, okay? Anak-anak bulusku sayang, okay? Okay guys, so apa khabar semua? Dah makan ke belum? Sihat ke hidup korang semuanya? Okay, so minta maaf korang, aku tak boleh nak cakap kuat-kuat korang sekarang ni. Sebab apa? Untuk pengetahuan korang, aku sekarang berada di dalam kapsul hotel. Korang ingat tak dekat video lepas aku pernah tidur dekat dalam kontena tu kan? Sekarang ni aku ada dekat PPT Mua Hotel. Okay, dekat PPT Mua Hotel ni ada hotel kontena dengan hotel kapsul ni. Nanti aku akan tunjukkan macam mana bilik aku lah. Bilik aku, minta maaf sekarang ni sangat-sangat bersepah ya. Biasalah orang bujang kan, memang bersepah. So hari ni aku tak boleh nak cakap kuat-kuat sekarang. Sebab apa? Sebab sekarang dah memandangkan dah pukul 12.25, lagi 5 minit nak masuk 12.30 malam. Okay, so pada malam ni sebenarnya aku dah tak tahu nak buat konten apa dia korang. Sepatutnya hari ni aku dah kena bertolak ke KL, tetapi ada masalah teknikal sangat dan aku terpaksa berada di Mua untuk buat masa sekarang ni. Dan aku menggunakan lighting. Nasib baik kat dalam bilik ni ada lighting. Okay, minta maaf lah. So sekarang ni aku tengah sejuk, lepas tu aku tengah menggigil macam tu. Dan malam ni sebenarnya aku nak buat reaction tau. Aku nak buat reaction, tak tahulah aku nak buat reaction True Horror Story ke ataupun video-video yang lain. Sebab malam ni tiba-tiba aku rasa macam seram sejuk. Sebab kan dekat kawasan sini memang senyap. Okay, memang ada bunyi orang. Ada bunyi orang dekat dalam kapsul ni. Kalau korang kentut pun orang bawah atau orang kat luar ni boleh dengar. Korang tahu tak? Sebenarnya aku rasa aku tengah cakap macam ni pun orang boleh dengar tau. Aku punya suara tekak ni sakit tau. Dan aku nak minta tolong korang, jangan skip dan jangan ke mana-mana. Tunggu video ni sampai habis, okay? Sebab di dalam sepanjang video ni kita akan tengok reaction sama-sama, okay? Korang jangan ke mana-mana, tunggu video ni sampai habis, okay? Tunggu apa lagi? Jom kita masuk di dalam video. Let's go. Okay, so sekarang kita dah masuk di dalam video. Okay, sekarang ni kita nak tengok video bukan True Horror Story, bukan video apa-apa. Sekarang ni kita nak tengok video jump scare paling terseram. Yang jantung ni jangan, yang ada sakit jantung jangan menonton. Okay, dia tak tulis habis ni. Okay, so aku tak nak cakap kuat-kuat. Macam korang tengok sekarang, aku pakai earphone supaya video suara kat dalam phone ni tak keluar sampai kat luar. Sebab kita takut kita mengganggu orang tengah tidur. Dan sekarang ni dah pukul 12.45 malam. Okay, aku tengah seorang ni. Tunggu apa lagi? Korang kalau ada yang sakit jantung tu korang jangan tengok, okay? Aku pasang awal ni, kalau sampai sakit jantung jangan tengok, okay? Tengok biar yang tak ada sakit jantung, okay? Tapi yang ada sakit jantung pun tak apa, boleh tengok, jangan risau, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Korang jangan jerit kat rumah. Aku dekat sini tak boleh nak jerit ni. Aku kena standby satu kain ni untuk aku nak gigit ni. Aku dah ambil selimut ni untuk aku nak gigit ni. Okay, so jom kita tengok video ni sama-sama, okay? Tunggu apa lagi? Jom kita masuk. Bismillah. Wow, dia bunyi tu apa ni? Berikut ini adalah baca sendirilah. Gimana, masih mau lanjut? Ya, kita masih mau lanjut. Okey, dia tengah loncat. Kita nak masuk dalam kolam tu. Nak hantu, bukan haiwan. Tak seram langsung lah. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 4 waktu Indonesia Barat. Penculikan 3 anak di bawah umur di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pengendara motor dengan mengenakan helm dan jaket melintas di depan rumah warga dengan membonceng ketiga anak. Astagfirullahaladzim. Dah tercabut jantung. Dah tercabut jantung aku. Okay, ni apa pula ni? Ya Allah, apa pula ni? Jangan macam-macam. Aku tengah duduk seorang ni. Sekajang kau hilang. Pelan-pelan, Pak. Janganlah. Aku nak cabut jantung ni.
Panaslah pula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Kau ajarlah. Janganlah, aku tak nak menjerit. Bulu koma aku nak naik ni. Wih. 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 Wih, 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 wih. Dah tercabut jantung. Tak nak tengok. Tak nak tengok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolonglah. Biasa adik-adik. Aku ni dah biasa dah. Okey, dia tengah bawa kereta kat dalam salju. Okey, lepas tu uish. Hei, apa tu? Hiu. Okey, sambung part tu, okey. Tadi tu sekejap sangat videonya. So sekarang kita tambah satu lagi video jump scare part tu. Get ready? Yes, I'm ready. Aku nak lari ni. Okey, ni apa ni? Haiwan apa ni? Aku nak hantu. Faham? Hantu. Okey, kita kena tengok Kena tengok bulatan ni betul-betul. Tak seram, dik. Alah, comelnya. Alah, comelnya. Alah, adik. Gitu. Geng. Ya, kena tipu. Dia tipu kita. Wah, hajar betul. Okey. Apa tu? Lagu seram dia main ni. Guna piano main lagu seram. Hui! Kuatlah pula. Alamak, tak kuat pula jeritnya, dik. Alamak, Hui! Kuah hajar betul. Uish. Ui. Ular masuk dalam beg, weh. Weh, ni tak boleh main-main ni. Biasa. Okey. Aduh, kena tengok lagi bulatan ni. Ini tak seram sangat. Okey. Apa ni? Dia kata apa ni? Kita kena tengok apa ni? Kita kena tengok perbezaan colour ke apa ni? Hui! Dahlah, jangan lama-lama. Ketemu kat perbezaan ni. Tak temu. Kalau yang ni udah viral sih. Okey. Ui. Korang nampak tak? Kursi tu bergerak sendiri. Jump scare. Apakah? Kursi atas. Okey guys, macam itulah cerita yang tadi. Tapi sebelum tu aku nak cakap, aku terjerit kuat korang tadi. Minta maaf korang. Minta maaf orang kat sebelah ni. Ada 2 orang je. Korang dekat sebaris tempat aku duduk ni ada 2 orang je. Aku tak boleh nak kawal aku menjerit. Itu dah paling limit aku kawal korang. Kalau tak, suara aku dah sampai ke KL asal suara aku. Sekarang ni video ni memang terlampau pendek sangat. Aku tak tahu ni, aku terjumpa je video ni. Aku sabat je lah. Tengok ada macam jump scare seram-seram je tu kan. So sekarang ni aku nak cerita dekat korang. Ada satu kisah baru terjadi tadi orang. Tadi kan aku nak pergi kencing. So dekat kapsul ni macam korang tahu sendirilah, okey. Kalau korang tak tahu lagi tandas dia kat mana, korang boleh tengok kat video yang aku pernah tidur kat dalam kapsul tu. Tandas dia sangat-sangat jauh korang. Tak adalah jauh sangat, kat dalam kawasan ni juga. Lepas tu aku kena keluar daripada kapsul ni. Aku kena keluar jalan kaki, kena pergi kat dalam tandas. Lepas tu korang, waktu aku pergi tandas tu, aku tengah buang air besar korang. Korang jangan gelak, aku lempang kot lagi kan. Aku tengah buang air besar. Lepas tu korang perasan tak kalau kita kena, memang aku duduk dalam tandas tu memang sorang-sorang. Sebesar tandas tu memang aku duduk sorang-sorang. Lepas tu aku tengah tengah buang air besar tu, aku dengar bunyi pam air. Pam air tu memang kuat gila. Lepas tu aku macam pelik lah, kenapa tiba-tiba bunyi pam air kan. Kalau ada orang guna,
mesti dia akan bunyi. Tapi aku tak guna lagi. Aku tengah gitu kan, tu bunyi pam air. Lepas tu aku punya taik tu turun naik semula. Macam dalam tandas ni aku seorang. Bunyi kat tandas sebelah pun tak ada apa-apa korang. Memang aku seorang. Setiap kali kita nak masuk tandas tu, kita akan dengar bunyi pintu masuk. Wajib kita akan dengar. Lepas tu aku macam bunyi apa tu? Aku tak adalah macam hello, siapa tu? Tak ada. Aku macam duduk seorang datang dah tu kan. Aku dah lah seorang. Lepas tu ada bunyi macam-macam pula ni kan. Bunyi, tak adalah bunyi macam-macam sangat, cuma bunyi pam tandas tu macam bunyi macam tu. Lepas tu kan, aku buka sikit. Aku buka sikit pintu tu. Buka, jengah, tak ada sesiapa korang. Memang aku seorang je dalam tandas tu tadi. Lepas tu macam alamak, macam mana ni? Bulu roma aku korang sikit lagi nak tercabut korang. Bulu roma aku dah naik habis naik dah ni. Lepas tu aku macam, ya Allah Tuhan kau, macam mana ni? Aku dah duduk seorang ni. Kat dalam tempat ni memang tak ramai korang. Tadi aku tengok ada lagi 2 orang je. Itu pun jarang korang. Orang kat sini dia memang jarang pergi ke tandas. Sebab apa? Sebab orang tidur kat dalam kapsul ni memang orang betul-betul penat untuk nak tidur sekejap je, masuk kapsul tu tidur. So tak ada masa dia orang nak pergi tandas. Ada memang orang mandi ada. Cuma pukul 12:30 malam gini korang, orang tak keluar dah. Memang tak keluar. Aku tahulah macam mana sebab aku duduk sini. Waktu keluar tandas ni paling ekstrim korang. Korang tahu dekat cermin-cermin tu ada macam hair dryer tau. Lepas my god, orang batuk. Lepas tu aku dah keluar tu kan, aku boleh check pula tu korang satu persatu tandas tu kan. Aku check ada orang ke tak, ada orang tak. Memang tak ada orang, bersih. Kalau ada orang, kalau fikir logik kalau ada orang dekat sekitar mangkuk tandas ataupun dekat lantai bawah tu, akan ada air tau, basah, percikan air. Tapi tak ada korang, sekering-kering. Memang tak ada. Pintu semua terbuka. Memang aku check satu-satu, termasuklah tempat belah sana pun semua aku check. Waktu aku nak keluar korang, waktu aku nak keluar tu, bunyi hair dryer. Bunyi hair dryer. Aku macam dekat situ kan, macam oh my god, muka aku memang pucat gila korang. Memang pucat ni bulu roma ni naik tu korang. Ni aku tengah cerita ni, bulu roma aku naik ni korang. Tak percaya lagi, nampak tak? Bulu roma aku memang habis naik ni. Sikit lagi nak tercabut dah. Lepas tu aku macam bunyi hair dryer. Ada orang keluar. Macam ada bunyi hair dryer. Alamak, hair dryer tu kalau kita tekan baru dia berbunyi tau. Lepas tu dia kena cabut daripada tempat dia. Sekarang ni tempat tu memang macam tu je korang. Tempat memang macam tu, tak ada orang tekan, tak ada orang apa-apa, memang berbunyi. Lepas tu aku tu keluar korang. Aku tu lari masuk sini. Nak macam mana? Aku tak nak cerita berlebih sebab sekarang pun dah lewat malam. Tengok jam aku ni, memang kalau korang dapat baca memang korang mantap lah. Dan aku rasa sampai sini dah dulu video kita, video jump scare. Minta maaf sangat-sangat last minute aku buat video macam ni. InsyaAllah kita akan tunggu Ikmal balik pada umrah nanti. Kalau korang nak aku buat konten yang apa-apa nanti yang ekstrim lagi, korang boleh komen saja di bawah, okay? Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah like, comment, share. Dan jangan lupa untuk subscribe aku punya channel Ilham Noor dan juga Ikmal Noor, okay? Dengan itu, jumpa korang di next konten akan datang, okay? Bye-bye semua.